Guys, sebelum tu jangan lupa klik like, komen dan save video ni. Okay guys, hari ni kita nak bagi cacing beku, cacing bloodworm ni kepada ikan gapi kita. Jom kita tengok ikan gapi kita macam mana. Alamak, macam mana seekor ni yang sesat warna black Moscow lah ni. Yang ni korang tengok, besar kan. Ni satu lagi. Yang ni pun kita dah boleh asingkan lah. Untuk ikan-ikan kita, macam ikan gapi, ikan white polar semua, kita, kelebihan kita memang lebih pada bagi makanan hidup lah. Real food. Makanan hidup, kalau hidup yang betul, cacing sutera, bloodworm yang hidup tu kan. Tapi kita pakai yang beku macam ni. Ni banyak kita dah pakai. Cara dia mudah je guys kalau nak bagi. Kejap ni kita tengok dalam ni dulu. Banyak kan. Yang ni semua induk-induk dia. So kalau korang nak beli gapi ke, kita ada jual juga jangan risau. Kita punya pemakanan real food kelebihan kita, ikan-ikan kita, makanan memang bagi real food lah. Kalau bagi real food ni, ikan memang cepat bertelur, warna cantik. Macam ikan gapi, memang cepat beranak. Anak dia akan beribu-ribu nanti. Maksudnya banyak lah guys. So kita ambil lagi untuk cacing yang dalam beku ni kita tak jual guys. Kalau korang nak beli cacing nak beli aquarium ke, lampu, filter, order dekat kita punya Shopee sebab kita dah tak ada TikTok shop guys. Jom. Ni kita baru letak, korang tengok. Nampak hilang dah. Kalau bagi bloodworm, makanan hidup, ikan memang elok-elok lah guys. Memang sihat, memang gemuk nampak. Ini tunggu hari dah ni. So kita boleh bagi yang dekat lain pula. Kat sini pun ada. Kalau korang nak beli ikan gapi pun kita ada jual ikan gapi pun kita ada jual. Guys, thank you. Nanti kita jumpa review barang lain pula guys. Nak order aquarium, order kat kita punya Shopee Beta Aquatic KL. Thank you.